Assalamualaikum, semua jumpa lagi dengan PY. Hari ni PY seriously sangat-sangat nervous dan sebenarnya fikir banyak kali dan juga teragak-agak nak buat video untuk kali ni sebab channel PY ni lebih kepada makeup dan juga possibility products macam tu, dan tiba-tiba nak selitkan dengan challenge makan. Jadi PY macam fikir perlu ke buat, dan bila dah banyak sangat yang bagi respon, cakap PY try lah. Jadi PY pun berlembut hati lah untuk buat challenge tu pada kali ni, walaupun sebenarnya agak takut, macam nervous pun ada juga sebab PY tengok daripada video orang lain memang sangat-sangat seksa. Okay, menurut apa yang PY dah baca daripada internet, Samyang hot chicken flavor ramen ni adalah yang paling pedas. Okay, dalam macam biasa lah ada mie, kemudian lagi dia ada perencah dia. Ada dia perencah, dan dia punya perencah ni kelihatan memang menakutkan, merah menyala macam ni. Yang ini chili flakes rasanya, dan yang ni dia punya perencah untuk digaul bersama dengan mie ni. Yang ni mie yang PY dah celup. PY tak guna air mendidih atau dapur pun, cuma guna air panas biasa saja. Okey, tuangkan perencah dia. Ya Allah, saya takut je. Tengok perencah dia memang sangat-sangat merah. Okey. Okey, yang ni bukan chili flakes. PY ingatkan ni chili flakes. Rupanya dia adalah bijan dan juga macam rumpai laut yang dah dipotong kecil-kecil, dan sekarang PY akan gaulkan. Oh ya Allah, merah menyala. PY takut. Okey, ini dia. Okey, ini dia. Okey, merah menyala gila. Okey, sebelum makan PY nak juga membawa perlindungan diri. Jadi dekat sini PY ada tisu. Kalau air liur ke air mata, air hidung semua mengalir, PY ada sediakan susu. Kalau mie ni terlalu pedas sampai PY dah tak tahan, PY ada juga air masak, okey, untuk pertahanan diri PY sebab katanya mie ni sangat-sangat pedas. Okey, air masak siap sedia. Okey, dan sekarang PY akan cuba di depan korang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, memang pedas. Okey, pedas, dan dia punya mie lebih tebal dan juga lebih kenyal berbanding Maggi yang jual dekat pasaran kita. Dan dia punya rasa pedas tu, dia mula-mula rasa biasa, tapi makin lama rasa pedas tu makin menyelah. Saya rasa PY masih boleh makan lagi. Dia kan macam first suap terus pedas gila, tapi biasa-biasa je. Dah, tapi tinggal lagi sikit sampai PY terus ya bertahan.
rasa pedas tu tak berapa waktu mi tu masih ada dalam mulut. Tapi bila mi tu habis je, penderitaan akan bermula. Penderitaan orang akan bermula waktu tu. Dan nasib PY kan tak baik hari ni sebab PY lupa nak pakai maskara yang waterproof. Jadi kau tengok meleleh. Okay, rasa pedas sudah kurang lepas PY minum susu dan juga minum air. Nampaknya itu saja. Terima kasih yang teramat-amat sebab request challenge ni dekat PY. Dan akhirnya PY dah tunaikan permintaan korang. PY harap korang boleh bagi apa-apa soalan ataupun komen dekat bawah. Okay, nampaknya itu saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yeti dan follow PY dekat Instagram dan juga Twitter PY Princess The Shanty The Box Ramai. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yeti dan PY lepas ni nak bersihkan makeup dan juga minum air lagi sebab rasa masih tak cukup lagi. Dan PY harap PY punya perut tak sakit sebab dia punya pedas dia tak adalah sampai tahap membunuh, agak membunuh PY. Okay, kita jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum.